dilintaskan, diwaswaskan, digerakkan, dirasakan oleh hati, nafsu jiwanya, nafsu ruhnya. Allahu Akbar semayang. Dia menyembah Allah kah atau menyembah yang lain? Allah tahu. Dia berkata, bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Insan kita, bal insanu ala nafsihi basira. Kalau kita lihat diri kita, terdiri daripada apa yang telah kita buat dan sedang kita buat, basira, mesti dia tahu. Dia dah sampai atau tidak kepada keannaka tarahu. Kamu nampak atau tidak Allah? Tak nampak. Nampak kebesaran Allah atau tidak di hadapan kamu? Dia tahu. Kepada insan ala nafsihi basira. Hatta semayang usah dah sampai ke peringkat menjadi, ke peringkat khusyuk dengan makna tunduk kepada hukum Allah. Sembahyang, salat 5 waktu itu cukupkah atau belum cukup? Kalau 5 waktu pun tak cukup lagi, so kita tangguhkan untuk jaga perkataan khusyuk. Keannaka tarah itu kemudian jika bagi maksud tak ada peringkat-peringkat. Sepenting yang tadi Qari kita bersama Masya Allah Tabarakallah, Qari kita baru قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah gunakan qad. Kalau Allah gunakan terus, aflah al-mu'minun alladhina hum, bila Quran menggunakan qad, sesungguhnya, kadang laqad, sesungguh, sungguh. Ini qad aflaha. Qad pula masuk zabatnya fi'il madhi. Qad yufliha, dibahas tiga makna. Dia kata sepatutnya qad yuflihul mu'minun. Bila qad masuk dalam fi'il mudhari', dia bermakna kadang-kadang, tidak semua. Dia sedang kadang-kadang dia berbicara tak begitu. Dia akul kadang-kadang dia maksud, kadang-kadang tidak. Bila qad lepasnya berjumpa dengan fi'il madhi, aflaha fi'il madhi, yuflihu fi'il mudhari'. Bila qad aflaha, bila qad masuk lepasnya fi'il madhi, sudah menjadi barang itu pasti. Tidak makna kadang-kadang, tidak makna mungkin, tidak. Qad aflaha sesungguhnya, beroleh kejayaanlah. Al-falah atau hayya al-falah. Falah makna falahud dunia wal akhir. Sedunia pun dia dapat kejayaan, akhirat pun dapat kejayaan. Apa kejayaan dunia? Apa yang dia perlu oleh manusia? Apa dia perlu di antaranya? Ketenangan. Duit banyak tapi hati tidak tenang. Kuasa besar, hati tidak tenang. Nak buat apa? Tak ada kuasa tapi hati tenang. Dia ambil tenang. Terpalah aflahal mu'minun. Sembahyang, salat, memang ada bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan kamu ingat kepada Allah. Salah satu daripada cara mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatma'innul qulub, hati kamu akan tenang. Bila ayat tadi qad aflahal mu'minun, yang berdaya, yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam khusyuk dalam sembahyang. So, ini prinsip asas kita terangkan dulu. Nak mengatakan soal itu dia. So, di antara tuntutan manusia yang dibuat untuk mengambilkan diri kepada Allah,
Dia bermula dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersaksikan segala anggota dia, jawarih dia, masyair dia, wujudan dia, kesemua dia saksikan Allah itu Tuhan yang dia sembah. Dia sembah Allah Ta'ala sungguh-sungguh, dilatih diri dia sungguh-sungguh sampai ke peringkat dia nampak Allah, nampak kebesaran Allah. Kalau dia tak nampak Allah, nampak dia, maka inilah dia panggilkan satu makam, satu peringkat khusyuk. Satu hari Nabi melihat ada seorang sahabat, seorang Arab masuk dalam masjid bersemayam. Bila bersemayam selesai masjid, Nabi melihat perangai ataupun gerakan orang yang semayam itu macam tertengok biasa, kaku belakang, duduk sana, tengok sana, tengok sini, apa semua, beri tangan dia semua. Dan Nabi sebut, "Lau khasha'a qalbu Adam la khasha'at jawarihu." Kemudian dia semayam, tengok tangan dia, tengok kepada dia, tengok badan dia, bergerak sana, bergerak. Lau khasha'a qalbu Adam. Kalau orang yang semayam itu hatinya tunduk, khusyuk hati, khasha'a qalbu Adam. Kalau khusyuk hati orang yang semayam ini, la khasha'at jawarihu, pasti semua anggota dia akan diam. Jawarih, anggota luar yang kamu nampak. Tengok tangan dia bergerak sana, bergerak sini, betul sopan sana, betul sini. Sebab dia katakan itu makna dia, hati dia tidak khusyuk. Kalau hati dia tidak khusyuk, maka semua anggota dia pun tidak khusyuk. Tidak khusyuk, tidak diam. Itu makna khusyuk, tentu makna dia hati yang diam. Diam makna patuh, diam makna tunduk, diam yang tidak bercelarut. Dalam semayam, kalau tumpuan yang satu sahaja dalam semayam, tumpuannya Allah yang di hadapan. Kalau itu tumpuan dia, maka zahabat anhu dunia wa ma fiha, segala yang namanya masalah dunia ni akhirat. Dia dengan Allah Ta'ala saya masuk itu. Ada istilah yang Nabi pernah gunakan dalam kesibukan, dalam tekanan kerja, dalam masalah yang timbul banyak dekat Nabi daripada sahabat. Nabi akan panggil Bilal, "Rayahna ya Bilal." Satu istilah yang kalau kita tidak faham makna dia, boleh diterjemahkan makna bahasa, jom kita pergi rehat. Rayahna daripada kataan raha. Raha yaruhu makna pergi, raha makna rehat. Rayahna, jom kita pergi rehat. Ni jom pergi mantap solat, jom pergi rehat. Tapi sahabat tahu apa maksud rayahna. Kumpulkan sahabat yang ada, kita semayang bersama-sama. Pada semayang itu suatu kerehatan. Rehat kepala, rehat perasaan, satu tumpuan saja, Allahu Akbar. Bila sungguh bacaan jadi tumpu kepada Allahu Akbar. Sebab itu daripada mula semayang, sebab itu mengapa start dengan Allahu Akbar.